Assalamualaikum. Hari ni abang mu nak menyahut cabaran. Saya abang mu minta buat gula kat awak. Jadi, hari ni abang mu akan buat gula abang mu. Apa-apa pun luncur. 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah, 1 inci halia dan 1 inci lengkuas. 1 batai terung, 3 batai kacang panjang, 2 sudu besar rempah kari daging, 1 sudu besar rempah kerutuk dan 1 sudu besar serbuk cili. Tahu dengan sedikit air. Kisar bawang merah, bawang putih, lengkuas dan halia. Panaskan minyak. Tumis bahan kisar. Masuk rempah. Kita kacau sampai pecah minyak. Masuk air. Saya guna kaki je. Kita tutup sekejap. Masuk sedikit air. Okey, kita sambung masak dulu. Masuk sayur. Masuk sate. Kita masak sehingga lembut sikit sayur-sayur tu. Bahan last sekali, cili padi. Perak air dengan sedikit garam, serbuk kunyit, serbuk cili dan rempah kari daging. Gaul sekata, masukkan daun kari. Masuk 1 sudu besar serbuk bestari. Gaul sekata. Untuk sambal belacan, kita blend belacan bakar, 4 biji limau nipis, cili padi, garam dan gula dan sedikit air asam jawa. Siap kita punya sambal belacan. Next, kita nak goreng air. Panaskan minyak. Siap kita punya air. 3 days later. Siap kita punya nasi air goreng gula abang mu. Makan pula dengan sambal belacan hak pedah. Nyakut boh. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.